di manakah Adita Sarawak berada sekarang. Oh my god. Kalau hampa dari pulau nak main seberang, kalau naik kereta kira salam siap-siap. Hey, was good, keep me here. So provide for today. Hari ni aku akan bawa hampa semua kita pergi thrifting. Dekat mana? Aku akan bawa hampa semua sekali macam biasa. Hari ni aku ditemani Lagi. bini aku. Jangan bosan tau. Hari ni nak thrifting, nak selam barang bini aku. Tengok apa yang ada hari ni. Aku just cuci mata. Jom. Timing orang nak balik kerja semua ni. Lagi naik sudah makan. Kalau hampa tak mau pakai darat, hampa boleh pakai loop tau. Main is crazy. Let's go. So kat sinilah kita akan menyelam hari ni. No doubt. Let's go. Hey. Hey. Ayah. Atas perempuan, khas untuk perempuan. It's not my size. Selalu. Cute gila. First level untuk perempuan. Let's see apa yang dia dapat. FYI, I tak reti macam mana nak selam. So I really hope I find something. But I really like yang strip tu. Tadi tak tunjuk Bini aku menyelam. Masuk tak sampai 5 minit. Tapi apa tengok sendiri. Banyak penyusunan. Not my cup of tea, but this one like look quite nice. I suka. Banyak option like macam latest trend juga lah. Nampak tengok barang dia apa yang kurang. Actually banyak jeans yang baggy, yang cantik actually. And the price wise pun okay. Ada around 40 to 25 ringgit. So nice. Cantik ya? Is it my size? Yes, I think. Franchise. But I still akan Buat buka dia lawa. Boleh still, boleh potong. Sizzling macam sedap. I macam era makan benda yang mi, bihun, kuih tiaw. Itulah era I sekarang. Aku pun I tak yang makan So sebab esok I nak makan. Ada berapa toh you dah? Don't dare you say it. Kalau I pakai macam atas, is it nice? Yang mana? Kiri kanan? Kanan. Boleh? Ni part dia. Sekejap lagi part aku pula dekat atas. Let's go. Apa dia cakap feel ni? Oh kita outfit I. Tak, you tanyalah nak pergi mana kerja ni? You nak pergi mana pakai macam ni? Ha? You nak pergi mana pakai macam ni? Tanya lagi? I nak berangan macam I nak dalam pekerja corporate like macam orang buat content, I nak jumpa klien I. Pasal I nak sing kan I punya tangan ni the HP kan. So itu je I boleh buat. You nak jalan pergi mana pakai macam ni? Krabi Haknyai Gurney Paragon Sungai Petani. What else? Thanks dude. Tu first tu lift tu yang tu dahil. Okay. Atas bagian apa? Atas lagi kok. Siapa nyanyi siul? Oh my god. That's all. It's gonna be your... I pula. You tak habiskan I punya outro. Your turn. Lagu pula lain kan dengan. Dengan lagu. Sheesh. Nampak ya. Ayah. Dia tak ada tentang float equipment.
Beg ni lah bubuh kamera, barang kamera. Ayat yang you nak minum. Kamera beg ni lah. Ayat yang you nak minum. Apa semua lah di dalam beg ni. Dah habis dah. Lepas cakap. Macam Dia berapa floor ni? tu. Okay. Yang kedua tu. Clear. Dia rekod macam iklan. Macam ni kita layan lagu je. Tak boleh rekod lagu ni. Kalau macam tu, you pegang iPad dengan Tok Yo. Jaga-jaga jangan gua start sebelah belakang tingkap. Play. Ha? Yelah. But this one look nice. Kedai pun dah nak tutup kan. Nice juga. Gini itu tak suka. Ni. Ha. Saya tak nak lah nampak hutan terlalu bumbu dan nak ke pantai. Orang dah tahu sangat tu. Kita bukan kat hint dah, kita terus bagi clue. Ni kalau Sekejap. Orang tahu hari ni siapa waktu malam. Tengah-tengah malam tu ampun semua dah lima. Akulah penyelamat ampun. Baru kita keluar man. You like any? Yang Lee bawah tu kan. Dia boleh dia boleh beri kawan dia dengan Lee yang ni yang atas ni. You dah rakam ke tadi apa try slot? Tak. Oh tak kan. Mana tak tahu. Tapi I rekod tadi. South kedai ni cantik. Dia tengok detailing dia tu. And dia tak panas tau. Saya tempat dia sedikit panas. See? Yang tadi tu ni satu kan kira. Yang atas ni dua lah. So bawah tu kira apa kosong? Whole ground. Tak apa, nanti kita improve sikit mat tu. Boleh lah Yang video hari ni. mana OG ya. Yang mana OG ya. Mana tengok. Tahu. Ni kasut tupak dulu. Kasut tupak. Ni PDD. Okay. Orang tahu. PDD. Tutup dah ni. Tutup dah apa Dah nak tutup. Kita JJJ tu. Kita baru main mandi. Next thrifting. Ya. Let's go. Oh my god. Kita dah bag. Botol. Wah. Let's go. Barang-barang yang Kita dapat. Usual je dapat. Yelah sebab tu kita ada next destination. Aku cakap aku main sini pun teman bini aku. Dia cari barang dia. Hari ni aku mood aku teman. So cuaca pun dah nak elak. Next drifting kami kat JJJ buat. Maksudnya JJJ. jalan-jalan Japan. Ha? Is it? No lah. Let's go. Apa aja pakai je. So this is sunset. Beautiful day, beautiful life. But still lah, sini jam. Mana pun jam. We are back. Tidak kan? Kita bagi So shopping now- dengan keadaan haus. So sebelum kami ke JJJ, bini aku nak basahkan tekak dia. Air sorak kalau you minum siap you. Okay, let's go. Memerlukan mixu. Tak nak lah, share je. I nak Shit. peach tu. You tak suka tu. Ha, boleh. Ke nak milk tea? Ikut je. Nak yang mana? Tak nak you pilih. I tak nak ikut juga. Apa air yang paling sihat kat sini? Macam tu, saya nak air peach satu. Oh, dia dah tukar lah. Dia pakai yang macam ni. Okay, dah. Tak boleh cari dah. Tak boleh cari baju dah. Oh, bini dah hujan air sebenarnya. Kenapa? Awak? Ada roti boy kat situ. Mana? Patut kau yang beli bi. Nak. No, kalau tak kan, I dah makan banyak kalori dah hari ni. I makan berapa banyak. Awak? Apa lagi tadi? I nak bubur. Bubur lah, kan orang normal.
Convenient kan beg ni. So Almari belum masuk. sekarang kita nak review ni. Kita sekarang berada di Kami sekarang berada di Dah boleh Japan. pesan belum dia? 1, 2, 3. Sini lah. Sini masuk. Oh. Cantik. Cik. Jalan-jalan Japan. By the way, step ini dah 10,000. Tengok apa yang ada. Buat berapa? 44,000. Barang mandi. Barang mandi. Soon InsyaAllah kami akan sampai. Kami akan pergi. Ke Jepun yang sebenar. Ya. Dia pun baik juga ni. A6 tapi dia shoot lah. Dia bawa pergi mana? Bawa pergi berlari. Idea yang bernas. Pad dia ada. Ada Adidas Neo. Bilang ke bersuara, kategor kan sebagai malaikat. Soalan dia kat sini, di manakah Adidas Sarawak berada sekarang? Tolong kembalikan Diva Legend tersebut. Jangan pandang sebelah mata. Cik. Oh my god, no. This one. Nice, good. Is it? B. I'm not going to try it. Aku nak ke bahagian para lelaki. Hai Comel. You bukan dia you. Dulu banyak ni. Oh, Toyota. Abang tu sampai duduk ni. The best. Yeah. Wait, you can open this. Tak boleh kot. Oh. Saya rasa hari ni kita nak thrifting. Tapi yang pasti bukan barang-barangan macam ni. Kita dah jauh dah ni. Comel lah dulu I teringin tau nak beli semua. Kata mainan pun. So apa yang you nak cakap? Kecewa, lapar. Was good, we are back. So tujuan hari ni kalau ikutkan thrifting kami hanya nak cari baju apa? Baju swimming suit untuk bini aku. I think I have to buy food. Itulah. 10. Sebenarnya beli lagi banyak kita bercuti. Mindset. Kalau orang tanya kan, kalau pergi jalan-jalan kan, I suka pergi pantai ke atau pergi something yang somewhere yang sejuk ke, something yang dry ke? No. I will choose island, ocean every day, every single day. Kat mana yang orang tak faham tu? Sayang, kenapa yang panjang sangat cakap ni? Sebab I betul-betul tak sabar. I setiap hari pergi kerja, I sembang dengan kawan I nama Dayah tau. Every day I counting days tau. Nak cuti. But Alhamdulillah di atas rezeki Allah yang bagi kan. Aku rasa lepas ni aku akan buat vlog untuk thrifting tapi dengan kawan-kawan aku. Okay, lepas ni aku akan sajikan apa dengan vlog-vlog yang lagi menarik. Aku stay tune. Hari ni menarik je, cumanya thrifting kami bertujuan. Betul? Betul. So what's next? Stay tuned. Keep me out. See ya.